Ada dua tanda kewangan anda dalam paras yang bahaya. Cuba kita semak sebelum ia menjadi lebih parah. Tanda yang pertama adalah cash flow anda setiap bulan negatif. Jika anda bergaji RM3,000 tapi perbelanjaan anda setiap bulan adalah RM3,100, bermaksud setiap bulan anda perlu berhutang sebanyak RM100. Tanda yang kedua adalah anda tiada simpanan walaupun minimum 1 bulan gaji. Bermaksud cash flow anda neutral. Anda bergaji RM3,000, anda berbelanja pun RM3,000. Maksudnya setiap bulan memang tiada lebihan untuk jadikan saving ataupun simpanan. Jadi macam mana nak selesaikan kedua-dua masalah ni? Yang pertama adalah anda perlu pastikan cash flow anda setiap bulan adalah positif. Caranya adalah anda perlu hidup di bawah kemampuan. Kalau anda hidup melebihi kemampuan, anda akan hidup berhutang. Tapi jika anda hidup cukup-cukup makan, maksudnya setiap bulan anda tiada simpanan. Jadi ini cara untuk hidup di bawah kemampuan. Kalau anda gaji RM3,000, anda perlu hidup dengan RM2,500 sahaja setiap bulan. Dan lebihan RM500 tadi dijadikan sebagai simpanan. Kalau anda seorang yang susah untuk menabung dalam bentuk wang ringgit, anda perlu bertukar kaedah simpanan dalam bentuk simpanan emas. Wang kertas ni memang dicipta untuk kita belanja. Emas ni memang dicipta untuk kita simpan. Dengan Public Gold, anda boleh menabung gram emas setiap bulan mengikut bajet anda masing-masing. Simpanan yang kecil ini tadi membolehkan anda untuk mendapatkan simpanan dan mencapai matlamat simpanan anda. Bagi anda yang nak bermula, anda boleh rujuk pin video saya tunjukkan langkah mudah untuk anda bermula. Lebih banyak ilmu emas dan juga kewangan, jangan lupa untuk follow saya rapat-rapat.